Dek, bangun dek, sekolah dek. Dah pukul 6.30 dah ni. Hujan lah ayah. Tak apalah, nanti ayah hantar pakai kereta. Nak mandi sejuk. Dah, ayah dah masak air panas lah tu. Nanti mandi dengan air panas. Dah, bangun cepat, cepat. Cuti lah ayah. Hujan ni. Nanti demam. Janganlah macam tu dek. Sayang pelajaran. Dah bangun, cepat. Yelah. Good girl. Dah, bangun tau, ayah tunggu kat luar cepat sikit. Okey murid-murid. Hari ni bawa keluar buku Sains Tingkatan 3. Kita akan belajar bab 3. Ada cikgu. Apa Pak Cik buat kat sini? Mana Huzaimi? Uzaimi tak datang, saya ganti dia cikgu. Kenapa dia tak datang? Dia tidur cikgu. Pak Cik, tak boleh manjakan anak macam tu. Dia kena datang lah. Ni dah bab 3 ni Pak Cik. Saya dah kejutkan dia cikgu, tapi dia nak tidur. Saya tak nak dia terlepas ni mata pelajaran sains bab 3 ni cikgu. Aduh, macam mana lah. Dah lah, Pak Cik seorang je ada. Alah, cikgu mengajar je lah. Kalau saya tak datang, cikgu mengajar seorang-seorang. Tengok, kucing pun tidur. Tak boleh macam ni. Apa nak jadi budak-budak zaman sekarang ni Pak Cik? Walaupun hujan Pak Cik, hujan ni bukan penghalang untuk dia datang belajar. Tu baru hujan Pak Cik. Itulah budak sekarang, hujan sikit tidur. Mak bapak asyik manjakan anak je. Anak tak cerdik, marah cikgu. Apalah. Saya tak cikgu, saya ganti Uzaimi, saya datang. Saya dah agak dah Pak Cik minat. Saya meluat nak belajar. Aduh. Tak ada lah, saya nak balik tidur jugalah. Pak Cik duduk lah seorang-seorang. Kucing, bangunlah kucing. Mari sini.